Dari segi keluarga atau caretaker, ibu bapa dah kena kesan anak-anak yang ada isu-isu yang keluar daripada sosial keluarga ini. Sebab kita kena bantu mereka. Ramai yang tidak menerima mereka kerana mereka kata, ini karakter anakku yang tak nak cakap dengan orang. Itu adalah tidak benar atau tidak tepat. Kita perlukan bantu mereka sebab self-esteem mereka sangat rendah dan membuatkan mereka tertekan. Jadi, ibu bapa kena faham dulu situasi anak itu. Adakah dia dalam kesakitan atau memang karakter? Bagi saya, kebanyakan yang low self-esteem ini adalah dalam kesakitan. Jadi kena validate dulu perasaan anak dan jangan biarkan mereka duduk dalam bilik keseorangan kerana mereka lagi lama lagi tertekan. Bantulah mereka.